Hai semua, dalam video kali ini aku akan pergi kedai basikal Giant di Dubai, iaitu Giant Jumeirah. So Jumeirah ni adalah kawasan yang tepi pantai yang banyak villa. Villa ni memang juta-juta lah, memang orang kaya saja yang boleh beli. So kedai dia kecil saja, dia macam shop road dekat luar. Tu dia, Giant Jumeirah. Hari ni pun dah malam. So jom saksikan video ini. Okay guys, so ini adalah basikal dari Propel. Propel Advance Pro 1. Okay, harga sekarang 17,494 dirham. So Propel ni adalah model untuk korang ni lah, aerobike. So yang ni SRAM Rival E-Type. Harga lain-lain sikit lah. Yang ni Shimano 105 Ti2 13,000 dirham. So sebenarnya kalau ikutkan, Giant adalah satu basikal yang harga dia dengan spek yang diberikan masih value for money lah. Cuma Propel ni kalau kau tengok warna biru ni kan, dia punya internal cabling dah fully internal cabling, so dah tak dapat kabel. Memang nice lah. Color biru ni pun Giant color biru dah cantik dah metallic. Tak ada warna-warna yang plain lah. Okay, biasa guys, kita ada mountain bike juga, tapi aku tak pandai sangat mountain bike Giant ni. So, dia SCC Advance 29 6,000 lebih. Frame colorway dah cantik lah. 2 tone color memang cantik. Anthem ADV ni pun warna biru. Dia punya absorber shock tu menarik. Stance 29 6,000 5,000 lebih. So banyak yang cantik design ni. Curve dia kan. Ring. Banyak yang dah diskaun lah. Helmet budak-budak cantik weh. Tengok lah. Bentuk shark ada. Pang pun ada. Ini apa ni? Monster ni. Dinosaur. Dinosaur lah. 100 ya? Okay lah ke? Tajam pun ada. Kasut cycling Giant tak ada review lagi setakat ni, sebab kebanyakannya kita semua member pakai Shimano yang famous lah, Specialized kan. So harga dia macam agak mahal sikit daripada Shimano. So road bike nya, ini mountain bike nya. Botol Giant tak yalah, pakai je lah botol biasa-biasa. Ni pun dah 29 dirham. Boleh kalau nak beli sekadar kenang-kenangan. Baju perempuan murah juga. Design masih biasa-biasa lah, tak apa-apa sangat. Tapi macam ni cantik tak? Lengan panjang. Aksesoris Giant pun kita ada, tapi macam Giant ni aksesoris macam kurang popular lah. Tak ramai sangat orang pakai. Tapi okey je harga dia. Mungkin sebab lepas diskaun lah, dah okey dah harga dia. Harga asal mungkin kurang sikit. Giant punya saddle ni setakat ni lah yang aku pakai. Dia comfort tapi dia berat. Tu masalah dia. Lain-lain semua cycling accessories biasa je lah. Tapi macam ni lah, lampu kan, mana ada orang nak pakai lampu besar-besar ni. Ramai tak suka lampu yang dipelipis kan. So kat belakang dia ada macam biasalah, workshop ataupun service center. So kedai ni kecil je, tapi okey lah kan. Beginner road bike Giant Content 3 8 speed 9 keris 2,000 okey lah. Tapi kalau kita tak boleh compare dengan brand China kan, brand China 2,000 3,000 boleh dapat 9 10 speed. Tapi color cantik lah. Cuma dia punya jarak tu besar, tapi mungkin ni size besar. Biru ni pun metallic. Jarang weh, sekarang Giant modern dah. Color dah metallic ni cantik lah. 9 speed pun ada, 9 suara. Harga mahal sikit. Tapi alang-alang lah, kalau ada ambil terus lah 10 speed. Okay. Kiss bike pun ada. Macam main basikal budak ni kali hijab tu. Okay guys, itulah saja untuk video kali ini. So untuk kedai Giant di Dubai ni memang kecil saja.
Aku pun tak pasti kenapa, sebab Giant ni sebenarnya satu brand yang besar, memang yang popular jugalah. Cuma mungkin dia punya marketing tu tak berapa power sangat lah. Tapi at least ada. So option tak banyak, yang basikal yang popular saja ada. Propel, TCR, content untuk beginner dan semuanya. Dan kebetulan memang ada sale, so harga dia bagi aku agak okey. Taklah kata murah daripada Malaysia, tapi harga dia memang value for money sebab ada sale tu. So macam biasa guys, jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang lonceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya.